Jom, get ready. Okey, baca doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa ni doa pagi. Kemudian pagi-pagi jangan lupa baca raditu billahi rabba sebanyak 3 kali. Jangan lupa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' awas samiul alim 3 kali pagi 3 kali petang. Yang tadi itu pun sama juga 3 kali pagi 3 kali petang. Anak-anak kita tak tahu. Pergi sekolah, kita berpisah mereka di pintu rumah, mereka pakai kasut, berjalan, lambai tangan ke arah kita, jumpa lagi ibu, jumpa lagi ayah, dan kita serah pada Allah. Nasib dia kita tak tahu. Jadi anak-anak ni di samping kita bekalkan makanan, bekalkan pesan nasihat, mengapa tidak kita bekalkan mereka dengan insurans takaful dari Allah, yakni doa-doa pendinding, doa-doa pelindung. So, pastikan anak-anak hafal doa-doa pendinding, doa-doa pelindung, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita mula insya-Allah. Boleh sharekan. Saya mohon tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang budiman, yang baik-baik semua, tolong sharekan kita punya live pagi-pagi ni insya-Allah. Sharekan, tekan butang share sekejap saja. Semoga ada pahala untuk tuan-tuan pagi-pagi ni. Pagi-pagi hari kita dah kongsikan ilmu, kongsikan Al-Quran, kongsikan hadis-hadis Nabi, kongsikan mutiara hikmat, kata alim ulama, motivasi, cakap yang baik-baik, bicara yang baik-baik ni. Share pagi-pagi lagi, kita dah share kebaikan. InsyaAllah seluruh alam akan kongsikan kebaikannya dengan kita. InsyaAllah seluruh alam akan kongsikan kebaikannya dengan kita. Orang yang kongsikan dengan orang lain, kongsikan kesihatan, kongsikan kesenangan, kongsikan harta, kongsikan emosi, kongsikan kebahagiaan emosi. InsyaAllah dunia akan pulangkan semula apa yang kita bagi kepada alam jagat raya ini, kepada penghuninya. Jadi insyaAllah untuk berjaya, untuk kita nikmati kecapi kebahagiaan, bahagiakan orang. Jadi untuk kita kongsikan ilmu, untuk kita dapat berkongsi kemewahan dunia, kemewahan hidup, kebahagiaan. Jadi kita pun sama juga, kongsikan dari diri kita, mulakan kerap berkongsi, mulakan rajin berkongsi kebaikan, insya-Allah. Jadi untuk tu tolong share program kita pagi-pagi ni. Samping dengar, tolong sharekan supaya ramai orang dapat manfaat, kita jadi manusia bermanfaat. Salah satunya doa yang kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yunfa'. Ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang tak diambil manfaat. Jadi kita jangan ada ilmu yang orang tak ambil manfaat dengan kita. Itu tanda-tanda malang. Jadi antara ilmu yang orang ambil manfaat, kita tahu program agama, majlis agama, Al-Quran, hadis, Islam itu perlu di-share, perlu dipindahkan, perlu dinakal dari satu hati ke hati, jiwa ke jiwa. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat. Kita sama-sama jadi manusia yang paling bermanfaat, insya-Allah. Sharekan perkara kebaikan, insya-Allah. Niat mengaji, niat dalam hati kita untuk belajar ilmu agama. Niat belajar ilmu agama. Pagi-pagi macam ini, dengan live yang singkat ini, ringkas ini, InsyaAllah niat nak belajar. Saya pun niat nak belajar. Saya pun, mungkin tuan-tuan tak kenal saya, tapi saya doa supaya saya dapat jadi orang yang memberi manfaat kepada umat manusia, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ini kuliah kita ni, tajuk dia kuliah kita, hashtag kuliah kita, kuliah subuh-subuh. Hashtag kuliah kita, kuliah subuh-subuh, insya-Allah. Manusia telah dikurniakan 6 set petunjuk bagi membolehkan setiap orang meletakkan dirinya di atas tapak akidah yang benar dan kehidupan yang bersendikan nilai-nilai kehambaan tulen. Semalam kita dah bincang set petunjuk yang pertama, iaitu janji alas. So hari ini kita masuk fitrah. Yang ini adalah hadiah dari Allah. Maksudnya seandainya 6 set ini kita anut, 6 set petunjuk dari Allah ini kita pegang, kita dakap, kita peluk, maka manusia takkan ada manusia yang mati kafir. Takkan ada manusia yang mensyirikkan Allah. Jadi semua nilai, semua 6 petunjuk ini Allah bagi percuma. Janji alas kita dah bincang semalam. Hari pagi ni kita nak bincang pasal fitrah.
fitrah. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah hatta yu'riba anhu lisanuh, fa idza a'raba anhu lisanuh imma syakira wa imma kafura. Hadis ini hadis sahih. Dalam kitab ini, musannif kitab ini, dalam kitab ini, pengarang kitab ini letak hadis-hadis sahih belaka. Hadis sahih dan juga hadis hasan. Kebanyakan semua boleh katakan almost hadis sahih. Ada satu dua hadis hasan. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehinggalah sampai waktu dia mampu untuk menjelaskan dengan lisannya sendiri. Apabila dia sudah mampu mengungkap dengan lisannya, maka sama ada dia menjadi orang yang bersyukur muslim ataupun orang yang kufur. Maka setiap bayi dilahirkan atas fitrah, putih, bersih, suci, nalurinya suci, nalurinya bersih. Dia seperti kain putih yang mencorakkannya ibu bapanya, yang mencorakkannya penjaganya. Nak jadikan dia Yahudi ke, nak jadikan dia Nasrani ke, nak jadikan dia orang Islam ke, nak jadikan dia penyembah api ke, itu mak bapak fa'abawahu, kata Nabi dalam hadis yang lain. Jadi kan anak-anak ini dia kekal atas fitrah sampailah cukup umur, sampailah dia mampu menjadi wakil bagi diri dia sendiri. Baik, jadi fitrah ni hadiah dari Allah, built-in, terbina dalam diri kita, jiwa kita, insya-Allah. Baik, yang ketiga, set yang ketiga. So janji alas ini apa dia? Semasa di alam arwah, kita semua telah mengambil janji dengan Allah bahawa Allah itulah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Baik, yang kedua fitrah. Allah jadikan dalam diri kita ni fitrah, built-in fitrah. Dalam diri kita dah ada device fitrah. Yang ketiga, Allah bagi pada kita akal budi. Allah bagi kepada kita akal budi. Begitu juga firman-Nya di dalam suratul Hajj. Dalam suratul Hajj yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya, oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, lalu mereka menjadi orang-orang yang menggunakan hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau dengan telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Jadi Allah perintahkan supaya berjalan di muka bumi, melihat kesan-kesan alam, kesan-kesan kaum yang terdahulu, melihat kebesaran Allah, mencari Allah. Maka pasti mereka dapat menggerakkan hati mereka, mengaktifkan potensi hati kepada tauhid. Pasti fitrah itu akan pasti fitrah yang tenggelam, fitrah yang terkambus dalam jiwa akidah batil itu akan menjelma semula, berjalan, kosongkan fikiran, lihat alam Allah Ta'ala, lihat nasib dan nasib umat-umat terdahulu. Maka insya-Allah hati akan terbuka dan dapat memahami. Atau telinga yang dengannya dapat mendengar semula. Kenapa tak boleh dengar? Orang kata degio. Sebab apa degio? Ada selaput dalam hati. Maka berjalan, mengembara di muka bumi, cari Allah, cari hidayah, lihat dengan hati, dengan kacamata fitrah, kacamata jiwa nurani. Tetapi seandainya mereka mengembara sekalipun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Jadi yang ketiga, apakah set petunjuk yang Allah bagi kepada manusia supaya mereka dapat beriman, mentauhidkan Allah, tak sembah selain Allah? Tiga. Yang ketiga, akal. Allah bagi akal budi. Cuba fikir balik, akal budi ni logika, rasional, buat pertimbangan
mengadili, membuat pertimbangan atau saksama dan adil terhadap diri sendiri. Kenapa sembah batu? Kenapa sembah objek-objek? Kenapa sembah makhluk? Itu tak logik. Gerakkan akal, aktifkan minda kamu, potensi kamu sebagai manusia. Bezakan dengan haiwan. Jangan taklid, jangan membabi buta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar, afalam yasiru fil ardi, berjalan dah di muka bumi, mengembara. Aktifkan potensi hati kamu, akal kamu. Aktifkan potensi akal kamu. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ghashiyah, bukankah dalam surah Ghashiyah Allah Taala perintahkan manusia supaya melihat unta, bagaimana dijadikan, langit macam mana ditegakkan, ditinggikan, gunung garang bagaimana dipasang. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Allah Ta'ala kata, apakah tidak kamu melihat bagaimana unta itu dijadikan? Tengok unta, kaji unta, perhatikan kejadian unta, keajaiban unta, kita akan nampak Allah. Akan timbul, akan menjelma, akan mengukuh tauhid dalam diri kita bahawa cipta alam ini dan makhluknya ada pencipta yang maha hebat. Wa ilan samai kaifa rufi'at, tidakkah kamu lihat kepada bumi bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung ganang bagaimana ditancap, dipasak ke bumi. Itu semua maknanya Allah suruh kita guna akal. Lihat supaya gerakkan akal yang tidur. Bina logika, aktifkan semula, bersihkan semula logik kamu, rasional kamu. Yang keempat, petunjuk yang keempat Allah bagi kepada manusia yang sepatutnya tidak ada manusia yang kufur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia kena guna petunjuk itu, dia kena hargai petunjuk itu, kena ambil petunjuk itu, jadikan dia sebagai metodologi manusiawi untuk mengenal jalan Tuhan, jalan kehambaan. Yang keempat, barahin alamiyah. Sebut sama-sama dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Minta share insya-Allah bagi pagi ni, share banyak-banyak, kalau boleh biar sampai 10,000. Saya tak pandai TikTok, saya pun tak tahu tentang hadiah-hadiah tu, semua tak penting untuk saya. Yang penting kita sampaikan ilmu, nanti Allah akan bagilah apa yang layak untuk orang mengikut niat dia, mengikut pengajar itu, mengikut niat dan fikir risau bimbang dia. Jadi kalau dia fikir pasal hadiah, fikir pasal duit, Allah bagi yang itu. Tapi kalau dia fikir untuk sebarkan Quran, Allah akan bagi lebih dari itu insya-Allah, dan hati dia tenang, Sebut sama-sama yang keempat, barahin alamiyah, yakni bukti-bukti alam kejadian, macam ayat yang saya baca tadi. Orang beriman, orang yang hebat iman dia melihat segala benda itu datang dari Allah. Segala benda datang dari Allah. Qul kullum min indillah, katakanlah hai Muhammad bahawa semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok ayam, tengok ayam pun dia nampak Allah. Dia tengok ayam pun dia nampak tauhid. Dia mengesakan Allah. Dia tengok ayam, ya Allah, ayam ni nasib baik tak boleh terbang macam burung. Kalau ayam ni ada kemampuan terbang seperti burung, tentu harganya mahal. Sekilo ayam tentu sangat mahal sebab susah nak tangkap, ya Allah. Dia tengok ikan di laut, dia fikir, dia guna akal dia fikirkan bukti-bukti kejadian alam. Ya Allah, tengok ikan paus, tak ada siapa pun makan, adalah seorang dua makan ikan paus. Itu pun dah ada undang-undang mengharamkan tangkap ikan paus. Ikan paus orang tak makan tapi hampir pupus. Tengok ikan temenung, ikan curut, ya Allah, ikan merah, ya Allah, ikan temenung tu orang makan beratus ribu tan sehari. Berapa ribu tan, puluh ribu tan sehari, ratus ribu gamaknya seluruh dunia makan ikan sardin, tapi tak habis-habis pula yang dimakan hari-hari, tak habis-habis. Begitu Allah jadikan, jaga kitaran kelangsungan hidup manusia yang menjadi sumber makanan tu. Masya Allah, Masya Allah. Itu pun kejadian-kejadian itu membawa fikir kita kepada mentauhidkan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala menyusun alam ini dan kitaran pusingannya supaya berlaku keterlangsungan hayat setiap spesies dan hidupan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainkan Allah. Ini semua af'al Allah, perbuatan Allah.
fa'alun lima yurid. Allah itu sangat memperbuat apa yang Dia mahu. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah membuat apa sahaja yang Dia berkehendak. Baik, barahin alamiah ni apa dia? Bukti-bukti alam kejadian. Ayam apabila dia berjalan di depan kita, dia bukan saja kita nampak ayam. Ayam itu juga sedang menjadi wakil Allah. Dia menjadi bukti bahawa dia membawa ke bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ikan letak atas memotong ikan, kita nak siang. Masya-Allah, ikan itu mempamerkan kepada kita tentang kehebatan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tengok ikan duduk dalam laut yang masin tapi dia punya isi tak masin. Daripada dia beranak, daripada dia bertelur, keluar dari telur sampailah kita tangkap dia, isi tak masin walaupun laut sangat masin. Tapi bila naik ke darat dah jadi ikan masin. Siapa yang buat semua tu? Allah. Kalau laut tak masin, busuk dunia macam kolam lombong belakang rumah kita. Allah yang buat. La ilaha illallah, hebatnya Allah. Jadi seluruh alam ini menjadi bukti adanya Tuhan, hebatnya yang menjadikan alam ini. Tak mungkin ada dua Tuhan. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau adalah Tuhan selain daripada Allah, saya jadi apa? La fasadatil ard. Nescaya akan rosaklah langit dan bumi. Nescaya akan rosak langit bumi. Kalau di sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika pun, pra-tadika pun, dia mesti ada seorang je, seorang sahaja guru besar, ada seorang saja pengurusi. Satu jawatan kuasa dia tak boleh ada dua ketua. Apa jadi? Porak-poranda. Hospital ada seorang je pengarah, kerajaan ada seorang Perdana Menteri. Maka ini analogi analogi rendah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak mungkin, mustahil sama sekali Tuhan itu berbilang-bilang ta'addud Tuhan. Jadi dia bawa kepada mengaktifkan minda sebenar kita, hakikat kekuatan dan kehebatan wilayah minda kita. Seandainya kita ada hati yang lapang, hati yang bersih, fitrah. Yang kelima, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang kelima, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi. Allah hantar nabi-nabi. Cuba bayangkan. Allah hantar nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai pemberi petunjuk. Jadi apa lagi nak? Kenapa masih kufur? Kenapa masih lagi menyembah patung berhala sedangkan Allah dah bagi 4 perkara, campur yang kelima, nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pun dihantar. Dan yang keenam, diberi pula kitab wahyu, diturunkan pula Quran, 50 suhuf, Zabur, kitab-kitab besar, Zabur, Taurat dan Injil dan Quran, dan semua kitab itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Semua kitab-kitab rasul-rasul terdahulu turun dalam bulan Ramadan. Akhir sekali Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Akal diibaratkan seperti penglihatan mata. Manakala akal ibarat seperti penglihatan mata. Manakala akidah dan syariat ialah cahaya. Akal ini, saya ulang, akal ini seperti penglihatan mata. Akidah dan syariat seperti cahaya. Akal ma'qul umpama bumi terpasak. Manakala akidah dan syarak umpama segala bangunan dan buruj. Jadi akal ma'qul ini seumpama tapak, seperti foundation, seperti tapak, seperti side, seperti bumi yang terpasak. Maknanya itu dia punya asas tapak dia. Manakala akidah dan syarak umpama segala bangunan dan buruj. Buruj, menara-menara ni, buruj khalifah. Jadi akidah dan syarak terbina di atas akal ma'qul yang seperti bumi terpasak tadi. Syarak itu akal dari luar. Syarak itu hukum-hukum syarak, peraturan undang-undang dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, undang-undang, peraturan, kod dari Allah Subhanahu wa taala itu akal dari luar. Akal dari luar. Syarak itu akal dari luar manusia. Manakala akal pula syarak dan kesarjanaan dari dalam diri. Jadi renungkan ayat ini nanti faham. Jadi kitab ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kitab Ar-Rufaiq Lis-Shaimin ini, bismillah, dengan izin Allah, astaghfirullahalazim. Saya mohon Allah Taala jaga hati saya.
Kitab ini saya karang sendiri, dan sesiapa yang mengaji kitab ini dari awal sampai akhir dengan faham, saya ijazahkan dia boleh mengajar kitab ini satu hari nanti. Walaupun mungkin dia belum lagi pandai bahasa Arab, walaupun dia bukan ustaz, tapi belajar kitab ini dengan guru, dengan faham yang betul, cukup segala catatan guru dia, insya-Allah. InsyaAllah, walaupun tuan-tuan bukan ustaz, perempuan bukan ustaz, tapi kalau mengaji satu kitab, cukup syarat sanad, cukup syarat talaqi dia, syarat bertadah kitab, ada yang kemudian tulis dan catat apa yang kita tak faham, maka kita boleh mengajar kitab itu. Orang yang bukan bidang agama, dia tak boleh mengajar agama. Sama macam saya bukan bidang construction, saya tak boleh nak mengajar tentang construction. Saya bukan arkitek, saya tak boleh nak ajar tentang architecture, seni bina. Jadi melainkan apa yang kita dah belajar dan dapat sanad ijazat. Jadi kitab ini siapa yang belajar, kalau contohnya mana-mana kitab lah, mana-mana guru belajar kitab ni, dia dah faham, dia catat apa yang patut dicatat supaya tak hilang faham, maka layak dia mengajar kitab yang dia dah belajar. Jadi kitab ini memang untuk orang awam, dengan sedikit istilah-istilah yang sengaja saya tidak terjemah, supaya bila mengaji tu akan ada catatan. Tanda belajar, kitab itu bertulis, bercatat, ada nota-nota. Oh, kitab ini orang mengaji ni, ada nota-nota dia tulis. Tidaklah kitab tu bersih, clean, kosong, plain sahaja, macam tak guna untuk mengaji. Jadi bicara perenggan-perenggan ilmiah macam ini, perenggan-perenggan macam ini perlu kepada pelajaran. Akal ibarat seperti penglihatan mata, akidah dan syariat ialah cahaya, akal ma'qul umpama bumi terpasak, akidah dan syarak umpama segala bangunan dan buruj. Syarak itu akal dari luar, manakala akal itu syarak dan kesarjanaan dari dalam diri. Akal itu tempat proses. Dia syarak, dia mengolah, dia yang menentukan, dia yang menetapkan, dia yang mengeluarkan hukum boleh ke tak boleh, patut tak patut. Jadi akal itu syarak dalam diri kita. Yang syarak Quran dan hadis, perintah titah perintah Allah, larang tegah Allah, itu syarak dari Allah Subhanahu Wa Taala dari luar untuk mengatur kehidupan kita. Dan syarak akal tu pula, syarak akal tu da' ma yuribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu. Itu akal pada syarak. Akal itu syarak dalam diri. Antaranya hadis Nabi kata, apabila kita dah tak ada pedoman, tak ada petunjuk, dah tak ada nas, dah tak ada siapa nak bantu kita, jadi ada satu kaedah apa? Akal itu syarak dan kesarjanaan dalam diri. Nabi kata, da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Da'ma yuribuk, apa yang kamu ragu-ragu tinggalkan. Ila ma la yaribuk, dan pergilah benda yang kamu tak ragu-ragu. Ketika ini tak ada hukum, kita tak ada siapa boleh bantu kita, tak ada ulama bantu kita, kita duduk tak mana-mana. Jadi tak ada sumber ilmu yang sampai kepada kita. Jadi ketika itu guna fitrah, guna akal. Jadi dalam jiwa kita built-in fitrah, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu. Jadi dah tak ada petunjuk, jadi petunjuknya fikir sendiri. Apa yang kamu rasa tak elok, rasa ragu-ragu, tak kena, tinggalkan kepada benda yang kamu yakin. Baik, itu contoh. Baik, sedikit analogi yang saya buat dalam kitab ini dengan izin Allah. Dalam perbicaraan kes kesesatan, kita andaikan, kita analogikan sesat itu ialah sesat itu tertuduh. Ini cerita kes mahkamah. Kita sedang membicarakan isu. Sesat ini ialah isu. Dia kalau dalam mahkamah ni dia akan siasat dan selidik tiga. Pertama isu, yang kedua bukti, yang ketiga saksi. Mahkamah dia akan selidik tiga: isu, bukti, saksi. Jadi isu di sini ialah kesesatan. Isunya ialah sesat. Okey, sekarang kita nak basmi, nak benteraskan kesesatan, kita nak hukum, nak buang kesesatan dari seseorang. Baik. Dalam perbicaraan kes kesesatan, akal budi menjadi mahkamah. Jadi akal menjadi mahkamah. Okey. Kita ambil ni bahagian apa? Kalau nombor tadi ni kita ambil apa? Nombor set akal budi, nombor 3. Tengok ya. Akal budi. Allah bagi kita 6 petunjuk. Allah bagi kita 6 petunjuk sepatutnya manusia tak sesat. Janji alas, fitrah, akal budi. Okey, akal budi.
Jadi kita balik akal budi. Orang dalam perbicaraan kes kesesatan, isu sesat, macam mana kita nak bersihkan jiwa seorang manusia? Akal budi memainkan peranan. Akal budi menjadi mahkamah. Akal budi menjadi mahkamah yang akan menyelidik dan menyiasat isu, bukti dan saksi. Akal, logik ini akan mengolah, akan memproses isu, bukti dan saksi. Akal tu kena guna akal. Kamu ni tak ada akal ke? Mahkamah akal mesti memastikan OKT orang kena tuduh, yakni hati sanubari. Di sini yang menjadi raja, menjadi pemimpin hati kita. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik hati itu, elok semua anggota. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rosak hati, rosak semua anggota. Jadi hati adalah pemimpin. Jadi siasat mahkamah, yakni akal, mesti memastikan orang kena tuduh, yakni hati kita tu. Hati kita tu. Ini kes, ini kiasan ini. Perenggan kiasan ini. Yakni hati sanubari. Kemanusiaan diri, yakni fitrah. Kemanusiaan diri, yakni fitrah. Kemanusiaan diri, yakni fitrah. Saya tulis di sini, kemanusiaan diri. Fitrah insani. Faham. Hati sanubari dan fitrah. Faham pertuduhan. Dan bertanya sama ada dia ingin mengaku bersalah atas akidah batilnya. Jadi mahkamah akal, dia akan siasat isu, bukti dan saksi, dan akan tanya, pastikan orang kena tuduh, yakni hati kita. Akal akan tanya hati kita. Hei kamu. Akan tanya hati kita. Faham atau tidak pertuduhan. Faham atau tidak kedudukan kes. Dan tanya sama ada, wahai hati, kamu pemimpin, kamu raja, kamu nak mengaku salah atau tidak atas akidah batil yang kamu anuti. Nak mengaku salah. Jadi cerita sekarang ini, cerita perbicaraan ini di alam saghir, alam tubuh kita, alam jasad, alam rohani kita, alam diri. Jadi bukan mahkamah di luar. Akal jadi hakim. Kemudian siasat, isu sesat. Isunya apa? Isu kesesatan, syirik dan kufur, maksiat, syirik dan kufur. Maka akal akan pastikan hati, akal akan siasat dan pastikan hati faham pertuduhan. Jadi akal akan tuduh, akal akan fahamkan, tanya kepada hati sama ada dia faham pertuduhan, faham tak kamu kes ini, faham tak isu apa yang kita nak bincang, faham tak kes kamu ni, dan tanya nak ngaku salah ke tidak atas akidah yang batil. Faham ya tuan-tuan? Saya harap kamu boleh faham lah. Saya harap boleh faham lah tuan-tuan. Saya cubalah bagi faham. Ini simple. Kalau beli buku ni, baca 3-4 kali, perenggan tu memang cepat faham. Saya usahalah untuk bagi faham, sebab yang bagi faham tu Allah. Orang yang menganut kesesatan mestilah menggunakan aturan logika. Orang yang menganut kesesatan, akidah batil, mestilah menggunakan aturan logika untuk memeriksa kepercayaan. Guna akal. Akui kekhilafan dan atau bela pemikiran dia. Akui kesilapan dia dalam berakidah, ataupun dia mesti bentangkan hujah, bela pemikiran, mentaliti dia. Okey, kamu kena keluarkan hujah. Kamu kata Tuhan, Allah bukan Tuhan. Kamu kata Tuhan tu objek, benda-benda lain. Jadi kamu kena bela pemikiran kamu, bela dengan hujah kamu. Jika bukti atau hujah pembelaannya lemah. Jika bukti yang dibawa mengatakan Allah bukan Tuhan, Tuhan dia batu, Tuhan dia pokok, Tuhan dia matahari dan sebagainya, bentangkan hujah. Logik. Bentangkan hujah. Kalau hujah dia lemah atau tidak benar, maka kepercayaannya selama ini dihukum sebagai sesat dan hanyalah taklid buta yang perlu kita cairkan. Jadi simple saja. Atas dunia ni manusia ni sepatutnya tak ada yang sesat akidah. Tak ada yang sembah selain Allah. Kadang-kadang orang tu ada PhD, tapi dia masih menyembah sesuatu lain daripada Allah. Kita lihat, mengapa seseorang yang memiliki puluhan sijil kualifikasi akademik dan trofi kecemerlangan akademik gagal membezakan antara Tuhan dengan makhluk. Ini satu bentuk kebekuan, kejumudan. Ini taklid, membabi buta. Ini kebodohan, ini kejahilan. Dia ada PhD, dia ada kualifikasi dan trofi kecemerlangan akademik, dia ada PhD, dia ada master, tapi perkara basic, yakni beragama, bertuhan, menghamparkan kehambaan kepada siapa, yang itu tak mampu difikir, sebab dia tak fikir, sebab dia tak guna akal dia.
Satu campur satu, dua. Dia guna akal dia. Dia guna matematik. Dia guna kira-kira. Tapi dalam perkara tauhid ini dia tak gunakan akal dia. Kalau digerakkan akal dia, pasti dia temui Tuhan. Kemudian dia guna pakailah ta'rifan syariat, ta'rifan tauhid yang sebenar, yakni ta'rifan dari Islam, maka dia akan berada di atas agama yang benar. Jadi manusia ini memang asal mengakui ketuhanan. Kita tengok zaman berzaman, satu tamadun ke satu tamadun, mana-mana bangsa manusia, walaupun dia duduk dalam hutan, mesti dia menyembah sesuatu. Betul tak tuan-tuan, sahabat-sahabat? Manusia ni mesti ada sembah sesuatu. Dia sembah macam-macam lah dia sembah. Ada yang sembah najis pun ada. Ada golongan manusia atas muka bumi dia sembah kemaluan manusia pun ada. Ada yang sembah kerbau pun ada. Sebab dia kata kerbau itulah yang memberi rezeki. Ya, kerana kerbau itu boleh membajak sawah. Ada yang sembah semangat. Ada yang sembah angin. Sembah matahari, bulan, bintang. Macam-macam dia sembah. Yang tak berhak disembah. Kenapa? Dia tak fikir. Dia tidak fikir mengikut aturan logika yang sebenar. Dia tak guna akal dia tak guna akal sihat dia ikut-ikutan. Qalu wajadna aba'ana laha akifin. Sesungguhnya kata mereka, kami ikut mak bapak kami, tok nenek kami, mereka bertekun menyembah benda ini, kami sembahlah. Walaupun ada PhD, dia tak fikir benda tu, dia ikut tok nenek dia. Walaupun dia ada master, dia sembah selain daripada Allah, bukan kerana ada hujah ke, ada dalil ke, tak ada. Kerana dia kata ini tok nenek, agama tok nenek dah buat. Jadi apa guna kualifikasi akademik dia? Apa guna trofi kecemerlangan akademik kalau dia gagal untuk membezakan Tuhan dengan makhluk? Sama ada bergagal bezakan Tuhan dengan batu, pokok. Ini kebekuan. Bagi orang beriman, puasa berperanan sebagai ejen perungkai ego dan nafsu ammarah. Melatih diri mentaati segala titah perintah Allah. Perlahan-lahan merubah watak jiwa yang lemah kepada jiwa yang gagah. Setiap alur musibah dan sungai derita yang membelah tanah kehidupan hambanya yang sementara ini bukan lagi beban berat untuk direntak sungut dan keluh kesah. Ya Allah, lihat sahajalah ahli keluarga kita di Palestin, 477 hari penganiayaan dan genosid Zion terkutuk. Mereka telah kehilangan segala-galanya, orang Palestin telah kehilangan segala-galanya kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kita hancur binasa, rumah mereka, wilayah mereka, masjid mereka dihancurkan, anak-anak mereka hancur, berkutip cebisan-cebisan tubuh mak bapak, bobolan plastik, jinjing bawa balik pergi tanam. Mereka hilang segala-galanya, tapi mereka tidak hilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak hilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada segala-galanya, tapi kita hilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, sukalah saya bagi tahu besok ada lagi sampai akhir Ramadan, setiap 7 pagi sampai 7.40 kita akan bersiaran menggunakan kitab Ar-Rufaiq Lis-Shaimin. Ar-Rufaiq Lis-Shaimin. Kitab ni agak menarik. InsyaAllah kita akan sampai ke bahagian tengah dan ke muncak nanti, insyaAllah. Jadi seterusnya besok kita akan bincang mengenal keburukan, insya-Allah. Kita akan masuk jenis-jenis berpuasa, falsafah puasa, hikmah puasa menurut sains, puasa penghapus dosa. Insya-Allah kemudian kita akan bincang tentang hari kiamat, tentang hari di padang mahsyar. InsyaAllah yang menggetarkan jiwa kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, terima kasih pada semua yang hadir. Yang baru je masuk, saya doakan Allah jadikan kaya raya dunia akhirat. Allah bagi sihat walafiat.